Saya dah cakap isu UEC ni bukan isu sebenar. Isu ini hanya ditunggang oleh DAP. Isu ini hanya ditunggang oleh orang politik. Akhirnya Anwar kena ugut, dan Anwar tunduk, Anwar akur. Anwar tahu kalau dia laksana UEC dia mampus di kalangan orang Melayu. Tapi dia buat akhirnya, bila DAP cakap sampai nak keluar daripada kerajaan, akhirnya Anwar telah bagi DAP satu kuasa paling besar yang diidamkan oleh puak-puak Malaysia semenjak 13 Mei. Semenjak 13 Mei mereka mengidamkan untuk menguasai bandar-bandar ibu kota dan sebagainya. Saudara, akhirnya bukan sekadar KPKT mereka kuasai, mereka sudah dapat menteri wilayah dan timbalan menteri wilayah. Mereka bukan saja kuasai Kuala Lumpur, mereka kuasai Putrajaya, dan mereka kuasai sehingga ke Labuan. Mereka boleh lantik orang, lantik ikut suka. Semua tender, semua nak perancangan bandar perlu melalui pejabat DAP. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kembali kepada sahabat-sahabat UMNO, khususnya pemuja Najib Razak, lupakanlah Najib akan dapat pengampunan diraja. Saya bagi tahu dalam penyusunan pengampunan majlis lembaga pengampunan di bawah Yang di-Pertuan Agong, menteri wilayah, dia lembaga pengampunan ni ada semua negeri. Menteri besar kerajaan negeri akan jadi ex officio Negeri Sembilan. Kerajaan Selangor ada kes di Selangor nak pengampunan Sultan Selangor, maka dia perlu Kerajaan Selangor yang siapkan dokumen, letak atas meja, Sultan bacakan. Dan di peringkat wilayah persekutuan, peringkat pusat, ia adalah dalam bidang kuasa yang berhormat Menteri Wilayah. Bila Menteri Wilayah DAP ni, saudara ingat, Najib boleh dapat ke pengampunan Yang di-Pertuan Agong? Takkan merasa engkau orang kena tipu, kena kencing lah bosku, ataupun memang korang kencing diri korang sendiri. Korang bukanlah nak setia dengan Najib apa semua, asal ada isu masuk bersama dengan kerajaan, korang dah cukup kenyang. Hari ini semua kena tipu dengan apa yang